Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan, sahabat, jumpa lagi dengan saya Muhammad Fishing Channel. Ini saya mancing dalam hutan lah kawan-kawan. Ujung, penghujung saya pergi ni. Tempat spot biasa saya mancing belah sana tu full. Penuh. Kawan-kawan dari luar datang lah mancing kan. Tak apalah, biarlah dia orang mancing. Saya dah lari kemari lah. Saya dah mancing lagi ni. Saya tengok ada toman timbul tak. Ini tak dalam sangat ni. Kalau nampak dia timbul-timbul tu, baru saya buka pancing ni. Pancing ni belum buka lagi kawan. Dah dekat 20 minit saya datang lah. Saya tengok dulu suasana dia. Ada tak? Kalau tak ada saya keluar lah. Sebab ni dalam hutan kawan. Ni pondok dah lama tinggal ni. Tak ada orang mancing sini ni. Dah lama tinggal. Saya gunakan umpan biasa lah kawan. Ikan lampam. Ni satu rahsia lagi kawan ikan lampam ni, kalau nampak putih ni kawan saya bungkus dengan tisu, kertas tisu. Kertas tisu tu saya bungkus, bulut dia dengan kertas tisu, masuk dalam freezer. Dalam petai pun boleh, dalam freezer lah. Bagus dalam freezer lah, dia keras. Jadi bila kita nak mancing, kita buanglah tisu, kertas tisu tu. Jadi dia tahan lama. Walaupun dia punya sisik dia akan berkilat. Kalau dalam air tu, kalau kita mancing toman, walaupun ikan dia dah mati, tapi toman nampak. Berkilat kawan, tu rahsia dia kan. Nampak putih kan. Tu yang saya timpa dalam freezer tu. Okay kawan hari ni saya mancing kawasan hutan lah. Tapi belum mancing lagi kawan. Pancing saya situ lagi lah. Saya tengok-tengok tak ada lah yang nangkap-nangkap tu. Ini tak boleh lama-lama kat sini kawan. Pukul 5 kena keluar. Pukul 5 je mesti kita kena keluar. Sebab apa? Dah gelap. Sebab dia terlindung matahari tu. Terlindung tu. Jadi okay kawan-kawan ini siang lagi pukul 3. Agak kalau tak ada ikan sekarang saya keluar lah kawan. Kalau sana ramai orang lain kan saya balik je kan. Okey lah kawan-kawan kat sini sajalah konten saya. Ni pot saya ni. Minta ada lah nampak ikan toman timbul kan. Baru saya balik. Kalau tak ada kan saya tengok je lah. Saya balik lah. Okey kawan-kawan, sekian saja konten saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.